satu, hak lebih 5 lagi dan bagi bapa asabah. Kau depak dia. Beri setupuk ke mak si mati, 5 lagi boleh kepak habis. Lepas tu habis berapa saudara tu, dan tiada satu pun bagi saudara. Ni orang panggil saudara ni, dia panggil waris. Tetapi dia panggil kena dinding. Hijab hirman dia panggil. Kena dinding, tak boleh samah pun. Sebabnya dia boleh ke bapak habis. Dia panggil saudara ni sama ada sibuk sebab lah kira didinding oleh bapaknya, bapak si banyak. Ya bapak ni pun dia kedebel pak anak atas. Sampai tak ada anak atas tu, pak habis makan saka. Tupuk ni nak pergi ke begia ibu sol. 5 lagi, pak habis. Pas saudara ahli pesaka juga, waris juga, tapi dia tak boleh makan sebab didinding oleh bapa. Sajalah saudara tu. Itu maknanya. Itu maksudnya dan tiada satu bagi saudara. Tapi dia dinding juga ibu. Dia ni belain masalah. Kalau tak sabit ada saudara, ibu boleh apa tadi? Saudara berapa? Saudara daripada berapa? Suluh tu berapa? Saudara daripada berapa? Daripada 3, dia panggil 1/3. Dah itu kan? Setnun suamsan panggil suamsan. Nalah tu kan. Kat hari dengan sabit ada saudara ni, ibu nyegi boleh dalam ni. Jadi kuranglah sikit. Jadi dia panggil saudara dinding ibu, bukan dinding tak boleh langsung. Jadi kurang mengurangkan sebab saudara ni. Sebab ada saudara ni, seorang mati ada beberapa orang saudara. Maka dengan sebab saudara tu mendinding ke ibu daripada banyak boleh sikit. Kata sabit ada saudara, kalau seorang mati meninggal ibunya dan bapaknya. Dia boleh 1/3. Lah kalau kita harta banyak tupuk 3, boleh 300,000. 300,000 tu dua bapak dua, dia boleh 100,000. Tapi kan ada saudara ni jadi boleh 50 ya. Pak dia boleh banyak. Dia kena dinai oleh pak, tak boleh sekebuk. Tapi ibu dengan sabit ada dia yang dinai ibu dari banyak boleh sikit. Itu kalau orang lain pagi tak sabit main tu maknanya gitulah. Tak retilah kitanya. Tengok. Tapi hak tu yang jawab main dengan dia. Dia kata oleh bawah tu sikit lagi dia. Faridatan minallah tu dia ayat belakang. Dia tunjuk kerah dia tu. Kalau kita bahasa kita apa yang tunjuk taring tu. Faridatan minallah tu bagi tu daripada Allah tu, bukan tak iman lah. Itu dia. Faridatan minallah ya ayat tu. Apa pula dia kata faridatan minallah? Innallaha kana aliman hakima. Tengok. Allah yang tahu Allah pandai, Allah bijak. Dia nak kata apa? Tengok dia jauh taring situ. Kita kecek bahasa kampung. Itu dah lah. Mungkin ada taring selera habis. Kena buat majak dia. Nak ayat kata itulah Allah Ta'ala tunjuk baikkan dia supaya nak bagi kita patuh. Mana kita duduk di bawah undang-undang dia kak. Belah tu dia bahagi lagu tu. Fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus. Maka jika ada baginya mayat itu berbilang saudara 2 maka lebih, lelaki atau perempuan tak kiralah saudara tu, maka bagi ibunya, situ tambahnya sikit dah. Maka bagi ibunya, ibu mayit itu boleh sudus 1/6. Mana tupuk ne. Tupuk ne beri ke ibu 1, lepas tu hak lebih lagi dan nak ada dan bagi bapa asabah. Hak lebih 5 lagi tu boleh ke bapa. Pas saudara tu dan tiada satu, yakni tidak ada suatu pun daripada harta pusaka peninggalan tu bagi saudara. Dia panggil kena hijab
kena dinding oleh bapaknya. Lepas tu tak kalau dia dok royak panjang mari, dok royak hata kau bergia bahagia orang tu orang ni banyak ni, tak ada kait lagi tu. Baru mai kait dia belakang ni. Min ba'di wasiyatin yusi biha aw dain. Lepas tu ulama tafsir kedailah min ba'di ni sakut mana yang panggil sakut dengan suatu mahzuf, jadi khabar mubtada mahzuf la dia kedai bahagian yang tersebut itu, dia kedailah tu, bahagian yang tersebut itu daripada kemudian. Tu je cuma kata ayat lagu tu min ba'di daripada kemudian usia. Kita rasa pelik tak? Kita biasa sedap kau ni. Bahagian yang tersebut itu ialah kemudian daripada usia. Kita sedap keceklah tu dah. Kemudian daripada usia. Dia daripada kemudian usia. Ya kalau tu ayat lagi tu min daripada ba'di kemudian daripada kemudian usia. Boleh ada mau keceklah tu dah. Tu dia. Supaya kita kecek lebih kurang kita sini. Tapi kalau orang Indo dia ambil kurang lebih. Dia kata gitu. Kurang lebih, kalau tak silap ingat kurang lebih, dia kata gitu. Kita lebih kurang. Lebih kurang, dia kurang lebih. Jadi kok tu. Ni apa tu kita kemudian daripada kemudian. Boleh jadi tak apa. Bahasa dia. Tapi kalau tengok Al-Quran nak kena kat dia. Min ba'di, daripada kemudian. Kita kemudian daripada usia, nak bagi-bagi pun kena selepas daripada usia. Saya kata bagi pesaka ni dia duduk di nombor 4 dah kalau kira. Yang pertama kena tajhizul mayyit. Buat upacara kemanyak dulu hak wajib-wajib tu. Kain kafan dia, apa dia tu cara mandi dia, kalau sah upah ke upah lah. Ambil tajhid, ambil daripada harta peninggalan tu lah. Buat upacara ke dia tu. Hak wajib-wajib, hak sunat tu suku. Hak wajib-wajib. Sudah habis hatu habisnya mana, ambil hak tu. Peninggalan dia tu. Apabila begitu saat ni tu, dia ada hutang apa tu. Hutang anak Adam. Dia lekat hutang siapa? Selesai hutang dulu. Tak boleh bagi lagi, kena kira hutang dulu. Tu dia. Tanya dia ni hutang dia lekat hutang. Hutang hak apa nama anak ada. Lepas tu hutang Allah Ta'ala. Dia ni masa lagi wajib haji ke tak? Masa hidup dia masuk. Apabila dia mati tak ada lagi selesai. Dia panggil hutang Allah Ta'ala. Kena cabut. Ataupun tak cabut pun tak apalah. Ada keluarga sanggup tak apalah haji amah sanggup. Duduk di amah. Anak awak percuma anak sanggup. Tak ada apa lucu je tu. Misalnya dah. Lepas tu dia ada pesan apa kata. Ni usia ni. Baru lebih pada tu, kalau lebih pun lebih lah. Baru sifat bagi. Abang jangan kata min ba'di wasiyatin yusi biha aw dain. Bahagian yang tersebut itu hendak royak tadi dah. Ibu boleh suduh, bapa boleh asabah, apa semua sekali dah. Bahagian yang tersebut tu daripada kemudian wusia, makna selepas daripada menyelesaikan wusia, pesan ni yang diwusia dengannya. Terjemahan nak ikut satu qiraah min ba'di wasiyatin yusa biha, yang diwusia. Ada pula qiraah kita min ba'di wasiyatin yusi, kemudian daripada wusia yang wusia ia mayit dengannya. Audain atau hutang yang ada atasnya, atas yang mayit, atas orang mati itu. Baik. Kalau gitu di antara tunai wasiat dengan hutang ni mana dulu? Kalau kira mutabak, dia kena hutang dulu. Dia kena hutang dulu. Lepas lebih lagi harta peninggalan dia. Dia ada wasiat apa kata. Tapi cara Tuhan sebut dalam ayat ni sebut wasiat dulu.
Bertengok susunan ayat. Tak ada kata min ba'di dainin aw wasiyatin dah. Dia kata min ba'di wasiyatin dulu. Tapi kalau segi syarak mana dulu wasiat dengan hutang. Dia kena hutang dulu. Apa Tuhan sebut wasiat dulu? Sini jadi satu tertanya-tanya lah ni orang mengaji. Apa pergi susun sebut wasiat dulu? 1, 2, 3, 4. Yang nak tu. Kata 1, 3, 2. Kok mana gitu? 1, 3, 2 gitu. Kok mana pergi susah mereka tu? Kalau bila 1, 2, 3 tu panggil tertik dia. Ini apa 1, 3, 2 gitu? Bila boleh panggil susah lah. Ada hikmah. Ulama jawab kata, sebab dia sebut wasiat dulu ni kerana masalah wasiat ni nak jadi berkarik sikit buat orang. Sebab dia barang wasiat ni dia tak ada masuk kata hak terlekat apa kali dengan si mati ni. Ada hak terlekat si mati ni, lah maknanya hutang dia ni mati lekat hutang 100,000 lekat hutang misalnya. Apa nak kita ambil mana bayar tu harta yang ada ambil tu bayar hutang dia muka dia lekat. Masa tak ada pelak mana waris nak tekan tak boleh lah hutang dia tu. Kena bayar hutang dia. Tu dia. Bayar ambil peninggalan dia. Itulah bayar. Masa mudah kira. Masa wasiat ni tak ada lekat siapa saja mula besar. Kalau aku mati, dia besar. Tanah aku hak situ, pagar aku situ, memberilah kepada si Khalik tu. Ataupun kepada anak saudara aku hak tu nama tu. Kalau tak ada besar, tak ada sakut pun sikit habuk. Hawa dia besar, kena ni nak karik sikit, nak berlepas ni buat orang ni. Ni besar peramu. Dia tu, misalnya kata belakang. Jadi berasa tak nak berat berasa. Lalu kita sebut dulu supaya nak jadi berat pada hutang lagi. Ni hikmat sebut usiat dulu. Sedangkan syarak kalau kira peninggalan adanya mana, tak jadi hikmahnya. Lebih adanya mana, kira hutang. Lebih pada tu baru kira wasiat. Itu dah. Sebab wasiat ni tak ada lajak pada 2 suluh. Tak lajak pada 1 suluh wasiat tu. Ada hutang tak ada kira walaupun pergi habis dengan hutang, waris tak ada suka habuk pun tak ada kira. Bila dia mati, kira hutang orang adalah 300,000 misal. Harta dia ada dalam 200,000, bayar habis. Tak cukup lagi dengan hutang lu kira. Waris tak ada boleh sakut pun. Walaupun ada anak kecil, yatim tak ada kira. Memang kata pah nak hutang kan, nampak budak anak yatim. Saya tak takutlah yang anak yatim yang nombor 4 baru bagi. Yang habis nombor 2 dah tak ada siapa lah denung. Ibu kata, punya anak yatim takut macam. Ini kena ada tempat dia, testing tempat takut tu. Itu dah tu. Kalau kata dia ni lekat hutang, harta banyak ni. Habis dengan hutang bermalat, bayar kau tu, bayar kau ni, habis harta dia. Waris tak boleh. Tak boleh apa? Dia tak ada hak. Ada hak tapi tak boleh kerana cabut hutang. Habis dengan hutang. Apa dah? Ada setengah orang pelik. Nampak tak boleh sekobor. Ada anak dia tak nak yatim tu. Ada punya gerung anak yatim dah. Dia tak tahu cara-cara. Itulah sahabat saya sebut nak bagi-bagi pun min ba'di wasiyatin. Bahagian yang tersebut itu ialah kemudian daripada mana selepas daripada tunai wasiat. Wasiat mana? Wasiat yang diwasiat yang dipesan dengannya dengan wasiat. Kalau nak turut Jumaah ni daripada wasiat yang wasiat ia mayit dengannya. Ataupun hutang, kemudian daripada hutang ia wajib atasnya atas mayit. Maka hutang tu terpecah 2, hutang anak Adam dan hutang Allah Taala. Hutang anak Adam dia buta orang ataupun dia beli barang orang tak ada bayar tak ada habis lagi kan dia mati. Warislah tolong sambung lagi sebab dia ada peninggalan tu. Itulah. Dan dia sebut sini ni. Dan bermula mendahulu wasiat. Dia sebut dah ni. Ini soalah apa ni? Dia panggil dan bermula. Kalau ngaji kaedah dia panggil dan di sini istinaf bayani jawabun amma yuqal. Duduk di tempat jawab soalan. Soal yang ditakdir. Takdir mana? Gano Tuhan sebut wasiat dulu baru audain di belakang.
walaupun au tu li ahadi syai'an